Melayu. Orang-orang Melayu dulu, bila berlaku saja perkara macam tu, maka dia kata pertanda yang tidak baik atau pertanda buruk yang akan berlaku. Sama ada di dalam negara, ataupun dalam keturunan, ataupun pada diri sendiri. Itu nak cerita dulu. Sebab tu, orang-orang tertua dulu, orang-orang Melayu dulu, bila berlaku saja bulan gerhana, maka selepas dia buat sunat gerhana atau sunat khusus, bukan khusus, sunat khusus, sunat gerhana, di mana lepas melakukan sunat gerhana 2 rakaat, sama ada berjemaah atau bersendirian, kemudian tu dia berzikir masya, kemudian tu dia melakukan sunat hajat 2 rakaat, di mana dia lepas dia melakukan sunat hajat, dia duduk bersila, kemudian tu dia amal, dia asah segala ilmu yang dia ada, habis ilmu berlawan, ilmu apa, segala ilmu dalam ilmu yang ada dalam diri dia asah balik, di mana ilmu dia pada waktu tu akan menjadi mustajab. Orang yang mengamalkan ilmu dalam bulan gerhana, ilmu dia tajam, ditajamkan ilmu dia tajam, mana ilmu tu dia mustajab. Orang tak buat hari ni. Orang tak buat hari ni. Bila orang tak buat hari ni, jadi kita tak nampaklah benda tu. Orang tak nampak benda tu. Sebab tu saya kata sebab tu saya kata di dalam orang-orang Melayu dulu, saya nasihatkan kalau boleh kita pegang bila sikit, banyak pegang agak sikit, tuan-tuan pegang agak, mana kita bila berlaku gerhana kita ambil satu kita nak mempertajamkan ilmu kita, memperingatkan ilmu kita, buat. Janganlah kata semuanya tak betul. Pintar lupa habis, tak tahu satu bingkat habis. Bingkat habis tu. Okey, kita ambil pintar tadi balik. Nasihat dia orang-orang kita Melayu kita, pertajamkan ilmu kita. Pertajamkan ilmu kita, kita amal apa yang kita ada, kita belajar, kita amal balik. Waktu malam tu, waktu kita buat tu, kita amal balik, asahkan balik. Boleh lah. Kita nak benda tu hidup dalam diri kita. Nak hidup dalam diri kita. InsyaAllah. Okey. Tapi, ada tapi pula, janganlah kita amalkan benda-benda ilmu yang salah. Maksudnya, ilmu-ilmu yang salah, ilmu yang bertentangan agama. Kita asah ilmu, janganlah. Maksudnya, ilmu perlawanan. Maksudnya, kalau benda anda kita berlaku huru-hara dalam negara, adakah berlaku huru-hara dalam negeri, ataupun dalam kampung. Jadi, ilmu tu hidup balik. Macam tu. Janganlah kata kita duk amal benda yang salah pula. Ya betul, umpama zikir, ya tak ada masalah buat benda bagus, tak ada masalah. Sebenarnya apa? Gerhana ni sebenarnya Allah nak mencerita tentang diri dia, yang mana dia yang mengatur galaksi ni. Allah nak bagi tahu tentang diri dia, dia yang mengatur galaksi sehingga tersusunnya matahari dan bulan sejajar menyebabkan bulan tu penuh berwarna gerhana. Itu sebenarnya. Dan kita pun pada waktu tu kita mengambil iktibar lah. Kita ambil iktibar lah, bukan apa pun, nak tunjuk kebesaran Allah. Nak tunjuk kebesaran Allah. Itu sebenarnya. Okey.